masa saya belum jumpa AJ Ross, saya ada makan produk lain juga. Tapi saya tak nak makan sebab dia rasa pelik. Dia rasa yang saya tak suka lah, macam rasa pekat sangat macam tu lah. Saya cuba AJ Ross ni, saya ada masalah period saya tak okey lah. Maksudnya sebulan tu sampai 2 kali. Kawan saya dia suggest makan AJ Ross. Lepas tu saya tanya lah apa rasa dia, sedap ke? Lepas tu rasa sedap. Lepas tu saya cuba. Masa tu saya belum datang period lagi. Saya cuba je masa tu hujung bulan, dalam 28 hari bulan macam tu. Lepas tu saya cuba. Satu saya cek yang pertama, hari ni, besoknya saya dah period dah. Terus dia melancarkan kita punya ataupun dia betulkan balik kita punya cycle untuk kita punya period tu. Masa saya makan habiskan sekotak tu, kulit dia jadi macam lagi smooth. Yang sebelum ni saya rasa kasar, lepas tu saya perasan dia rasa macam kulit kita tu jadi lagi lembut lah. Lepas tu dia ada rasa saya bertenaga. Kalau tak saya macam lesu, letih, penat macam tu. Masalah kesihatan yang Siti alami sebelum ni, berat Siti ada ketulan. Masa sebelum ni berat Siti 30. Dia berat 30. Ketulan tu memang jelas nampak bentuk petak. Tapi lepas Siti ambil AJ Ross, ketulan tu makin mengecil. Siti, kau jangan makan AJ Ross banyak sangat sebab takut kurus, takut dia kurang. Tapi betul, kalau kita makan pagi-pagi, dia memang potong sikit lah selera makan kita. Betul. Satu lagi, banyak yang Siti perasan, suami pun perasan, hubungan tu lah, hubungan suami isteri tu lain. AJ Ross memang terbaik. Saya cuba bulan kedua, saya datang period balik untuk berjumpa kawan-kawan lama. Mereka akan kata saya tak banyak berubah. Kebanyakan kawan-kawan yang saya jumpa, kebanyakannya dah mulai nampak tua, pigmentasi, ada yang dah potong kaki, ada yang dah macam-macam, yang pakai kerusi roda pun ada. Sebab kalau saya makan sebelah pagi pukul 10 sampai ke petang dan malam akan kurang rasa lapar. Membantu untuk hubungan suami isteri yang saya dah dengar rasa memang best. Jamu moden, dan dia juga ada untuk menggalakkan hubungan suami isteri lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Fizrin. Saya adalah pengguna AJ Ross. Mula-mula tu saya tak agak kurang percaya untuk makan ni. Tapi selepas berapa bulan saya tak period disebabkan saya keguguran, dah cuba macam-macam produk sebenarnya. Berlakunya ketidakselesaan badan saya tak period, saya amalkan AJ Ross. Setiap malam sebelum tidur selama setengah bulan saya amalkan. Tak sampai sebulan saya dah period semula. Itulah keajaibannya produk AJ Ross dari AJ Nutrition. Bila tak period ataupun datang bulan tu tak teratur, kan badan lesu, lepas tu muka tak bermaya. Bila saya makan ni dengan periodnya teratur, wajah kita pula jadi cerah tau. Bentuk badan pula memang semakin slim. Jadi kalau siapa yang masih curiga tentang produk ni, cuba. Dia punya keistimewaannya.